Assalamualaikum guys, bertemu kembali dalam channel Adi Motorano Vlog. Okay guys, hari ni aku nak kongsi dengan korang satu benda lah. Aku ada beli action camera yang baru. Jadi hari ni aku nak tunjuk korang dia punya kualiti gambar dan juga dia punya audio lah. Dia kamera ni ada dapat dia punya external mic sekali, tapi untuk external mic tu nanti aku akan try kemudian lah. Sebab apa? Sebaik-baiknya aku set up dengan helmet full face sekali. Tapi hari ni dalam video kali ni aku akan tunjuk korang dia punya stabilization dengan dia punya kualiti gambar dan juga audio daripada internal mic ataupun built-in mic lah, daripada mic kamera tu sendiri. Untuk dia punya external mic tu kita akan cuba di video kemudian lah. Jadi ini kamera dia, KitBeast KA1 action camera. Kamera ni dia ada EIS, Electronic Image Stabilization. Okay, lepas tu dia punya kamera boleh rekod sampai 5K. Lepas tu dia ada waterproof case. Dia ada waterproof case ni. Dalamnya ada barang-barang dia lah, ada cable charger dan sebagainya. Dia punya waterproof case. Lepas tu dia punya ini hard case untuk kita tak main bawah air kan, tak masuk dalam air. Jadi ni kotak dia, kau boleh tengok. Harga dia sekarang tengah promotion lah dekat TikTok. Okay, aku dapat ni dengan harga 200 lebih. Jadi ini kamera dia lah. Ni kamera dia. Dia ada dua skrin. Ni skrin depan dan juga ni skrin belakang. Lampu terang ni skrin belakang dia. Okay, dia bila nak aktifkan skrin yang belah depan tu, tekan bawah ni, tekan lama sampai belakang ni mati. Lepas tu tekan sekali, dia akan pergi ke skrin depan. Okay, dan skrin belakang ni touch screen tau. Yang ni dia punya, bila korang beli set yang paling tinggi yang dapat mic dan juga dia ada free selfie stick ni. Dia punya brand juga, KitBeast punya juga, selfie stick. Dia akan sekali dengan memory card 64GB, 200 lebih tu. Dia ada set-set yang lagi murah pun ada lah, tapi set basic sajalah. Okay, kita tukar ke skrin belakang balik. Dia mati, tekan sekali, dia akan pindah ke belakang semula. Okay, jadi sekarang ni aku nak tunjuk korang dia punya skrin lah. Okay, ini aku setting dekat 2.7K 30fps normal video. Lepas tu dia punya ada setting dia lagi lah kat sini. Ini EIS aku dah on dah, Electronic Image Stabilization, EIS. Lepas tu dia ada macam-macam lagi dah, white balance, ISO, mic dan sebagainya. Dan juga dia boleh shoot dengan vertical punya ni. Untuk kalau kata korang buat video TikTok, korang on vertical ni kan, korang boleh record yang macam ni lah. Okay, jadi hari ni nanti aku akan untuk YouTube dulu lah. Ni pun bateri dah tinggal 1 bar. Tadi aku dah berapa jam lah record. Okay, nanti kita tengok dia punya hasil dia macam mana. Okay, kita kembali balik ke normal. Dia bila vertical mode tu dia akan record dalam 1080p saja. Dia dalam landscape mode boleh sampai 5K lah. Jadi jom kita tengok hasil video yang aku record daripada kamera ni lah. Okay guys, berhenti lampu merah dulu. Assalamualaikum guys, bertemu kembali kita dalam beli dia punya set yang paling tinggi lah kan, dapat
Dia bagi tripod dengan external mic, sekali dengan memory card lah, 64GB. Kira mampu hati lah, dalam 200 lebih je macam tu. Tapi itu sebab harga promosi lah. Dia tulis harga standard dia dalam 600 lebih. Jadi hari ni aku nak buat ujian lah. Dia punya audio, dia punya gambar. Dia punya gambar okey ke tak okey, dia punya stabilization dia okey ke tak okey. Ni macam ni ada bumping kan. Lepas tu dia boleh rekod berapa panjang, bateri dia boleh tahan berapa lama. Tapi aku ada beli juga bateri spare. Aku extra akan beli lah bateri dengan charging dock dia. Aku harap lah kan, kali ni aku buat pemilihan yang tepat lah. Sebab macam sebelum ni, ikan H9R tu dia tak boleh masuk external mic. Jadinya yang ni dia boleh, dia sekali dapat dengan external mic free kan. Cumanya hari ni aku nak test dengan mic kamera saja dulu. Aku tak tahu nak cerita macam mana lagi dekat helmet kan. Macam sebelum ni ikan H9R tu 5 tahun aku pakai. Tapi sampai sekarang memang masih boleh berfungsi lah. Cuma bateri ni je. Bateri dia tu dah tak tahan. Bateri dia, sebab aku charge direct dekat kamera. Sebelum ni aku tak ada dia punya charging dock tu. Yang kali ni aku beli sekali dengan dia punya charging dock. Jadi tak payah charge dekat kamera lah. Keluarkan bateri, cucuk dekat dia punya tempat charger tu lah. Jadi charge macam tu dia lebih selamat lah. Kalau charge dalam kamera ni, dia bateri tu akan cepat rosak. Lagi pula kalau bateri yang beli aftermarket tu memang dia power dia aku rasa kurang sikit lah daripada yang original kamera punya. Sebab macam Kickbeast ni, dia punya bateri dia berat sikit tau. Nampak rupa sama, tapi yang kita beli aftermarket tu dia sedikit ringan dia punya sel. Mungkin kat situ lah menyebabkan dia punya power dia kurang dan tak boleh tahan lama sangat lah. Dia kalau macam GoPro, dia lain. GoPro dia memang bateri kena pakai dia ni juga. Tak boleh pakai bateri aftermarket ke brand-brand lainnya kan. Macam kamera yang biasa-biasa ni dia pakai PG1050. Dia punya watt dia tu 1050 dan dia punya code pun PG1050. Kalau kata nak beli bateri tambahan, itu adalah kod dia lah. Jadi kalau kata kau beli kamera ni dekat TikTok pun, dia ada jual juga bateri yang memang dia punya kan. Memang brand dia ada jual. Cuma dia tak jual dalam satu set, dia berasingan. Lepas tu dia tak ada charging dock dia tu. Jadi aku terpaksa lah beli yang luar punya dulu untuk dapatkan dia punya tempat charger tu. Dah nak sampai lah kat Fedi. Dah sampai. Ayo takut lah kamera. Kalau kamera
Ini konten. Tak mau turun kah? Aduh. Nanti ayat kuliah pun tukar baru ah. Tapi pakai ayat kuliah Hio ni elok. Hio punya ayat kuliah ni elok. Sebab apa, banyak orang lain kan gasket terbakar lah apa lah. Yang ni okey lah. Dah dekat 40,000 lah mileage tu. Nanti lah. Dia kalau nak tukar kena bawa ECU kali. Tukar exhaust tak rasa. Nak kena bawa ECU kali. Kalau exhaust saja tak rasa sangat. Dia alang-alang rugi. Kena sekali jalan. Wah, sampai awal je tu. Kau mau cek ni, kemudian biar kalau bocor. Itu yang pendapatan, kita balik. Okay guys, hari ni kita test dulu. Masuk kelas baru tadi. Dah pasang kelas plate, lepas tu kelas lifter tu. Spring ni pun spring racing tapi rasa lembut je. Macam sebelum ni cozy tu keras sangat. Ni pakai Taicom. Hari ni kita tukar pakai Taicom. Lepas tu mungkin sebab kelas lifter tu pun dia boleh jadi lembut juga kan.
lah, sedap. Tukar gear pun senang. Nak beli gear senang, tukar gear pun senang, lembut je. Okey lah. Okey, clear okey. Oh. Clear okey. Tak nak? Ada tak? Kalau dia tukar lampu rugi kan? Kalau dia tukar lampu rugi tau. Okey guys, dah settle dah satu bab. Jom kita cari makan tu guys. Lapar ni. Kita pergi makan dekat Perangin guys. Tadi minyak hitam tukar baru, air coolant pun tukar baru, flushing balik. Minyak hitam dengan coolant memang aku biasa pakai je nama Hio lah. Nampak hati lah. Awal-awal dulu lah pakai Hairif. Lepas tu dah biasa pakai Hio lah. Hayo. Hari ni sekali testing kamera, sekali pergi bengkel guys. Gambar tu aku rasa gambar okey, cuma itulah audio lah. Sini. Sini. Jadi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye. Mada berhela bermuka-muka, hati prejudis dengki semata, menikam diam tanpa suara, menerkam maksa tiada punca, menuduh tanpa usul periksa, lampias nafsu akhirnya murka, berkata tipu buruk padanya.
Sesat berdiam bukannya takut, menunggu masa engkau berlutut. Aku berdiri bukan berpatur, harimau tidur jangan dikejut. Aku tahu kau banyak tipu helah, aku dasar dia perisi dan panah. Sekali lagi kau cuba merata, akan ku benam kau ke tanah. Nanti baru kau menyesal tak sudah. Ada berhela bermuka-muka, hati prejudis dengki semata, menikam diam tanpa suara, menerkam maksa tiada puncak, menuduh tak usul periksa, lampias nafsu akhirnya murkaan, berkata tipu buruk padanya. Wah, aku dah puas menggalah, bila ku berdiam kau menambah helah. Kakiku penyam makin menang, sesekali terhantuk baru kau tengadah. Ini ku pesan jangan berulah, kalau tidak kau menyesal nanti. Mada berhela bermuka-muka, hati prejudis dengki semata, menikam diam tanpa suara, menerkam maksa tiada puncak, menuduh tanpa usul periksa, lampias nafsu akhirnya murkaan, berkata tipu buruk padanya. Mada berhela bermuka-muka, hati prejudis dengki semata, menikam diam tanpa suara, menerkam maksa tiada puncak, menuduh tanpa usul periksa, lampias nafsu akhirnya murkaan, berkata tipu buruk padanya.